Jom tengok World Cup di Amerika dengan aku. Hello Malaysia, Aman Amerika di sini. Hari ini kita di Texas, Amerika untuk tengok Croatia menentang England. Match akan start lebih kurang lagi 2 jam. Aku di sini dengan lagi seorang orang Malaysia. Ya, kita datang sama-sama. Pergi balik hari. Sebabnya aku ada cuti sehari je. Jadi kita orang sampai pagi tadi pukul 5. Game pukul 3 dan kita orang akan balik pukul 7 nanti. Jom kita tengok apa yang ada. Bank of America ada bagi bracelet free yang korang boleh customize. Contoh macam tu. Cool gila ni. Tengok korang. Boleh letak gambar, lepas tu boleh letak. Jom kita masuk tengok dalam stadium ni macam mana. Stadium ni tertutup, besar ni tertutup, ada aircon. Kita tunjuk korang. Korang stadium dia, sejuk dalam dia, ada aircon. Kita orang akan duduk dekat area sini. Ada skrin besar kat tengah-tengah. Ni korang view kita dekat stadium Croatia versus England. Half time korang 4 gol, 2 sama. Croatia 2, England 2. Memang dahsyat. Ni attendance korang 70,000 orang. Tamatlah game 4-2 final score. Habislah game tadi korang. Sekarang kita on the way balik. Flight pukul 7, sekarang pukul 5. So ada 2 jam lagi. Airport dalam 20 minit. Game memang sangat seronok lah. Alhamdulillah banyak gol. Cuma yang sedihnya Croatia kalah. Macam mana bang? Seronok. England menang. Ini ada ucapkan kepada semua penyokong-penyokong England. Tapi macam tu lah. Croatia masih boleh improve. Ada chance lagi tu. Ada chance lagi untuk menang World Cup tahun ni. Itu je korang. InsyaAllah macam aku selalu pesan. Jangan tunggu sempurna. Kita hanya perlu mula. Assalamualaikum.